Assalamualaikum dan selamat petang. Okay guys, kita bertemu lagi. Untuk lokasi kali ini saya berada di negeri Perlis, iaitu negeri kelahiran saya sendiri. Dan kali ini baru saya berpeluang untuk melakukan eksplorasi. Dan lokasi ini adalah Semarak Inn. Okay, sekarang keadaan pada waktu siang di Semarak Inn. Dan daripada info yang saya dapat juga chalet ini telah pun wujud daripada tahun 80-an lagi dan telah lama juga ditinggalkan. Inilah mana ni, mungkin disebabkan atas faktor-faktor yang tertentu kenapa tempat ini telah pun dikosongkan dan juga ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang anda semua tengok pun memang nampak unik dia punya resort ni. Sayang dia berada betul-betul tepi jalan. Mungkin satu hari nanti dapat dibangunkan semula ataupun dijadikan sesuatu untuk tempat pelancongan untuk negeri Perlis. Unik dia punya design yang mereka bentuk. Oh, memang menarik tau. Memang menarik tau. Chalet-chalet yang terdapat ni memang menarik. 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Ini nombor 6. Saya sempat terbangkan drone sekejap je tadi sebab ternampak burung elang dan keadaan pun gelap macam nak hujan. Sebelah bukit air sana dah hujan. Okay, ini saya random saya naik dulu yang mana. Saya random. Sebab ada juga saya terperasan ada yang mengatakan ada yang pernah menjalani kursus di sini yang menginap pada tahun 87. So tempat ni memang dah lama Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi walaupun dah lama terdapat lagi tilang-tilang. Okay, tandas. So guys, saya kongsikan keadaan siang setakat ini kepada anda semua dan kita akan masuk semula pada malam hari jika malam ni tak hujan lebat Kalau hujan tak lebat saya masuk semula. Tapi insya-Allah saya akan kongsikan keadaan di Semarak Inn ini kepada anda semua pada malam hari. So guys, stay tune. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay guys, kita bersambung kembali untuk melakukan eksplorasi malam di Semarak Inn.
kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan apa yang saya tahu juga, ini adalah rumah tradisional Melayu. Kalau saya ada salah, minta siapa-siapa tolong perbetulkan. Tapi apa yang saya tahu, ini adalah rumah tradisional Melayu, dijadikan chalet untuk pelancongan pada zaman pada suatu ketika dulu. Mesti ramai yang pernah tengok chalet semarak ini. Okey, di tepi jalan ya, tepi jalan daripada Taman Ula sana, dan juga nak pergi ke resort ataupun nak pergi ke Bukit Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tidak berseorangan, saya bersama dengan isteri saya. Alang-alang kita orang dah balik kampung. Ini dia macam nak roboh sikit. Mata ayak. Dia berapa cantik oh. Tengok daripada luar ni nampak cantik. Oh. Attack binatang apa pula. Okey, kita jalan dulu tengok luar. Okey, ini simpang 4. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tilam. Selalu balik kampung saya akan sibuk, tapi kali ni saya ambil peluang juga untuk datang ke sini.
Cantik weh. Dia melambangkan rumah kemelayuan, rumah macam tradisional. Kita tengok luar dulu. Sekejap lagi kita masuk. Macam ni ada juga yang dah pecah-pecah. Tapi macam kesan terbakar ni. Yelah, kesan terbakar. Ada buah jatuh ke? Ini saya tak pasti sama ada memang daripada dulu dah ada ataupun ini baru buat, ataupun mungkin dia baru lagi daripada chalet-chalet yang ada ni. Ni nombor 6. Okey, tadi siang ini saya dah masuk. Dia lapang tapi panas. Bahang. Kalau ada dengar bunyi lagu, mungkin daripada arah sana, sebab area sana ada kedai makan bersebelahan dengan Taman Ular. Ada kedai makan. Mungkin kedai sana dia ada pasang lagu. Ada katil kat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah apa?
Ini tak tulis lah. Tandas kat depannya ni. Satu bilik. Banyak tilam. Satu, dua dan juga 3 bilik. Dan okey, di sebelah sana mungkin bahagian dapur macam ni. Dapur. Yang belakang juga dia dah tak tulis Macam sana dia ada tulis simpang 4, santan. Mungkin dah tertanggal. Okay, ni saya tak lama sini sebab sebelah sana tu taman ular. Saya takut nanti dia mengganggu dengan sebelah sana. Saya cuma datang nak kongsikan keadaan pada malam hari untuk tontonan anda semua. Tadi siang saya dah tunjuk sepintas lalu. Saya random, saya masuk 2 ataupun 3, lebih kurang 2 ataupun 3 chalet. Okay. Ada bahuni depan. Ada anjung. Dia ada anjung. Ini nombor 8. Ini semua dah dibersihkan. Sakit kepala ke? Saya rasa ini dah masuk tadi siang. Cantik. Okay. Tapi yang ni mungkin nampak penuh sikit. Okay. Cantik kan? Dia nampak klasik tu. Dia nampak klasik. Okay, kalau untuk kisah-kisah yang mungkin ada kisah yang ada sebelum ini, itu saya tak nak kongsikan ataupun memang saya tak berniat untuk kongsikan apa-apa langsung. Wallahualam. Saya cuma kongsikan keadaan semasa sahaja, semasa saya melakukan eksplorasi di sini. Buat masa sekarang saya terasa bahang, panas dan juga sakit kepala. Tapi seperti yang anda boleh tengok dalam beberapa ni, saya dah tunjuk, memang nampak chalet-chalet ni, rumah-rumah ni memang nampak unik, klasik. Jadi tak mustahil kalau tempat ni memang dah lama wujud. Mungkin sekarang pihak tertentu telah pun membersihkan daripada keadaan di sini terlampau bersemak sangat. Saya lebih kongsikan kepada keadaan luar sebab dalam terlampau banyak sangat tilam. Sebab ini pun memang banyak tilam semua ni. Jadi dia punya hama tilam tu
sebab dah lama. Saya bukan apa tahu, saya memang tertarik dengan dia punya reka bentuk rumah ni. Memang nampak klasik, memang unik, tradisional. Itu yang menyebabkan saya nak juga datang ke sini. Walaupun tempat ni memang dah, saya tahu memang dah ramai yang pernah datang. Okey, dekat sini baru ada angin. Ada orang menyanyi. So saya akan main sebelah sana, sebab saya tak nak rakaman ni termasuk dia punya menyanyi tu dalam rakaman. Sekarang masih lagi jam 11.45 malam. Oh, dengar lagu sini ya. Oh. Okay. Ini mungkin bahagian tandas dua ni. Satu tu dah menyondong. Dia dah menyondong. Ini masih lagi tegak tapi dah bumbung-bumbung dah. Uish, kuat benar bunyi jatuh boh. Kuat betul. Jom. Sebelum jatuh atas kepala, kita cari tempat lapang. Dah 2 kali gedebuk-gedebuk. Dia punya dalam sama aja. Ada ruang tamu, ada bilik, ada tandas dan juga ada dapur. Dan banyak juga tilam-tilam yang telah pun lama ada kat dalam. Jadi dia berhabuk, dia naik tau. Dia punya habuk buat dia tu. Hawa, dia punya hama tilam tu naik tau. Kedebuk jatuh atas kepala, hilang kedebuk.
Perlis adalah negeri kelahiran saya, di mana tempat saya membesar. Johor Bahru hanyalah tempat untuk saya mencari rezeki. Tadi ayah saya nak ikut tapi saya tak bagi sebab dia dah nak jalan pun tak berapa nak kuat sangat. Ayah saya siap pesan lagi. Kalau nampak jangan lari. Tak ada. Kita datang bukan nak mencari Saya datang bukan nak mencari. Okey, nampak tak? Dia tulis simpang 4. Yang belakang tadi mungkin dah tercabut. Dekat area sini santan. Tapi macam ada something wrong lah sebelah yang jatuh buah-buah tadi tu. Dia macam dengar bunyi sebelah sana kuat sangat lah lagi. Wallahualam. Tapi bila kita main sebelah sana kan, nanti lampu ni dia akan masuk ke kawasan Taman Ular. Macam mana guys? Saya dah kongsikan daripada pandangan drone daripada siang hari, dan juga siang hari tu mungkin sepintas lalu, dan juga malam. So sampai di sini saya kongsikan keadaan kepada anda semua. Nanti saya akan tengok balik rakaman jika terdapat sesuatu yang mencurigakan ataupun sesuatu yang lain, saya akan kongsikan balik kepada anda semua. So guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. Assalamualaikum.